Muhammad Akil Fahmi bin Aris. Dan nama saya Muhammad Azmi bin Ahmad. Assalamualaikum. Kami ingin bentangkan tentang projek tahun akhir kami, iaitu rak bahan pendingin. Objektif projek kami ialah mereka bentuk rak bahan pendingin untuk meletakkan di dalam bengkel PGU. Objektif menghasilkan kebentuk rak bahan pendingin supaya pelajar mudah untuk mengambil dan meletakkan gas bahan pendingin. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang reka bentuk rak bahan pendingin. Kami menggunakan besi dan 4 buah roda bagi memudahkan pergerakan rak untuk disimpan ke satu tempat. Peralatan yang kami gunakan ialah set timpalan arka. Design yang kami reka bentuk ini boleh memuatkan sehingga 24 biji gas. Kesimpulan projek kami ialah memudahkan pelajar dan pesara untuk menyimpan dan mengambil bahan pendingin dan dapat menjimatkan ruang di sesuatu tempat. Dan boleh juga pelajar tahu jenama-jenama gas dan jenis gas. Look what you done.